Ebi telah bersama dengan kita dengan program-program yang diatur oleh Habib Pasang. Jadi adakah Ebi bersedia untuk masuk mengisi bola sebagai ahli PAS? Sedia dengan Ebi? Sedia. Hai. Tak saya, tapi saya sudah macam itu. Dia sebenarnya macam ni. Ikutkan sebelum ni saya memang sangat-sangat buta politik. Saya memang tak tahu langsung apa yang berlaku antara parti itu dan parti ini. Saya nampak dari madrasah asyik gaduh je. Tak ada habisnya asyik gaduh je. Tak boleh satu ke lah. Tapi maknanya bila kita tak ada apa-apa, jadi bila keadaan yang itu, yang itulah macam tu dulu. Tapi sekarang saya sejujurnya saya cakap, saya bukan tak nak sign sebab saya tak nak jadi ahli. Tak ada mana lah saya berada di pentas ni kan. Tak sign tu maknanya saya nak memahami dan saya nak orang lain di luar sana yang tak faham pun bersama-sama saya untuk betul-betul memahami yang agama dan politik tak boleh dipisahkan. Sebelum ni kalau saya tak terdekat dengan benda ni, saya tahu. Bila saya nak dekat dengan agama, dia orang kata, kenapa? Kalau you nak dekat agama, kenapa nak pergi kat PAS? PAS tu sesat ke? PAS tu Islam sesat, kenapa nak cari ustaz-ustaz yang sesat dalam PAS tu? Tapi saya jawab balik, saya kata kurang dari 10 majlis saya bersama dengan PAS, saya tak nampak langsung apa-apa yang menyesatkan. Tak nampak langsung sebab semua panel atau semua jemputan yang bercakap kebanyakannya berdasarkan sunnah dan Al-Quran. Memang tak ada langsung yang macam ayah pin ke, tak ada. Tak ada lalu semua memang sangat-sangat memberi ilmu pada saya daripada benda yang saya benda dah makin jelas sangat depan mata saya. Jadi alhamdulillah Tuhan terang dan hati juga untuk timur keadaan ini. Dan saya sebenarnya berada di sini pun untuk sama-sama dengan semua yang nakkan agama. Kita sebagai umat Islam memang patut bertanggungjawab untuk sama-sama berjuang ke agama supaya agama kita tak diperlekeh kat Indonesia. InsyaAllah. Dah cukup dah. Okey, saya pun nak ucapkan terima kasih untuk jumpa saya di sini. Saya nak beritahu, bersyukurlah kita dilahirkan sebagai umat Islam walaupun kita tak meminta ya, dan berusaha dan berusaha dan berdoa supaya mati kita nanti pun dalam Islam juga, insyaAllah. Saya minta maaf kalau ada kelemahan datang dari saya. Segala kebaikan itu dari Allah, insyaAllah. Takbir. Bye-bye. Ya, boleh balik. Tengok di jalanan itu berarti MP hanya minum di kaki lima sahaja, berbeza dengan Menteri Sabian kaki hotel